Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mak Ben. Alright, hari ni kita ada trip mancing ke Hongkong. Rakit di sini. Kita pergi mancing ke sana lagi. Macam biasa baru balik kerja ni. Biasalah, petang macam ni jamnya rabak sikit. Hari ni kita naik 4 orang kot rasanya hari ni. Alright, InsyaAllah lah ada manis-manis hari ni. Harap-harap kita bawa umpan hari ni. Pakai umpan tu je. Alright, nanti kita sampai sana kita update lagi. Sampai jeti. Ini baru gerak daripada Desa Jaya. Ada yang mana, ada apa-apa lagi nanti kita update insyaAllah. Layan jam dulu. Yang memecah kita bertulang, berpegangan tangan bersaudara. Tiada dendam, tiada curiga, lautan api kita seberangi. Demi kau aku rela mati. Kita saudara sehidup semati, berjanji setia sampai mati. Gugur berdarah tetap berdiri, demi sahabat hati berapi. Kita saudara jangan terlerai, runtuh gunung setia tak lari. Gelap malam kita sinari, dengan bara kasih abadi. Deru gendang perang bukan lawan kita yang senang. Yang kita tentang dengki dan petang, yang memecah kita bertulang, berpegangan tangan. Berpegangan tangan bersaudara, tiada dendam, tiada curiga, lautan api kita seberangi. Demi kau aku rela mati. Kita saudara sehidup semati, berjanji setia sampai mati. Gugur berdarah tetap berdiri, demi sahabat hati berapi. Kita saudara jangan terlerai, runtuh gunung setia tak lari. Gelap malam kita sinari, dengan bara kasih abadi. Mari kita jerit, jangan takut, lawan segala duri dan racun. Kering air mata, kering darah, yang tinggal hanya kasih yang megah. Patah tangan, patah kaki, takkan patah semangat ini. Kita berjanji di bumi pusaka, bersaudara sampai ke syurga. Serunai sayu genderang berang, rock Melayu menjerit lantang. Sahabat sejati takkan hilang, biarlah nyawa jadi taruhan. Kita pupuk jiwa yang merdeka, jangan tunduk pada sengketa. Kita ukir kisah bidara sejarah, sahabat saudara cinta maruah. Kita saudara sehidup semati, berjanji setia sampai mati. Gugur berdarah tetap berdiri, demi sahabat hati berapi. Kita saudara jangan terlerai, runtuh gunung setia tak lari. Gelap malam kita sinari. Alhamdulillah, kita dah selamat sampai ke atas rakit. Masing tengah sibuk set up lagi. Dah baling satu joran. Oh, ada yang makan lah. Ada ke? Ada ikan kecil. Hilang. Oh, tak hilang, ada. Selalunya macam ni helikopter ni. Apa ni? Ya. Ya. Helikopter yang pertama berjaya didaratkan. Alright. Pakai Apollo je. Air hiburan. Bismillah.
Cuaca hari ni sangat baik. Mendung je lah sikit. Angin kuat lagi hari ni. Malam mungkin tenang kot. Ini pergi time air bani. Tak tahulah, mungkin ada manis-manis kot. First time naik time air bani dekat sini ni. Okey. Nanti ada yang manis lagi, nanti kita update. InsyaAllah kita set up dulu. Oh, mantap. Strike pertama. Tu dia. Padu. Strike pertama. Alhamdulillah. Rezeki. Ada lagi. Pasti. InsyaAllah. Yang manis lagi nanti kita update. Nah. Ni. Sabar, sebentar aku pulang. Bila naik sikit. Naik sikit. Oi, Alhamdulillah. Ada manis-manis. Sekali member nak balik UKM tadi. Ui, ada hari dia. Kaki Oh, saiz kaki ya. Mantap. Apa ni? Okey. Ada yang manis lagi? Kita up lagi. Oh, dengan sembahyang lah ni kamera. Dapat jenap. baik sekali. Dia punya tarik tak bunyi Bunyi. Bahaya tu. Dia tiba-tiba lanjut. Lepas. Padu. Permukaan mancing malam yang manis. Alhamdulillah. Ah? Ini duri ni. Oh, duri. Ada tu? Ada? Nampak dia, dia lari kan. Depan. Dia lari laju. Dia laju. Kosong je. Ha? Macam mana? Tekan lah. Tolonglah tekan. Oh, tebal. Tebal sikit. Zeng tu putus tadi. Alright. Ada juga? Belum. Okey. Ada yang manis lagi, nanti kita update insya-Allah. Tiba terus giling di serang duri. Kurang ajar. Bukan aku, dia. Oh, alhamdulillah. Betul-betul dia cari apis lah malam ni. Mantap lah. Ya. Waduh. Saiz yang sama. Alhamdulillah. Ada. Lucu lah. Cuba. Tak ada, lucu lah ni. Habis satu pun dia. Okey. Ada yang manis lagi, kita update lagi insya-Allah. Amin. Layan je, jangan paksa. Aduh pula tu. Tadi tu sampai dia pergi Pergi. Kembali tak? Ni tengah kembali ni. Oh. Daun baru ke? Sebab dia Apollo, rambutnya halus. Daun baru ke tebal ni? Tak tahulah ni. Baru ke daun baru? Dia tak pusing-pusing. Ni bahaya ni, dia boleh tekan besar. Oi, besar. Oi. Tebal lah. Tebal bibir. Apa tu? Duri. Besar Dia tak besar. Nak pokok tu Adalah atas 600 gram. Bazat sekali, alhamdulillah.
Alright, ada yang manis lagi kita update insyaAllah. Ada serok. Ya, tu dia. Seger. Padu sekali. Okey. Mantap. Alright. Ada yang manis lagi ni. Allah. Oh. Tanda Yopeng. Mantap sekali, alhamdulillah. Apa? Tanda Cina. Ini tepat. Alright. Ada yang manis lagi. Kita update insyaAllah. Ikan yang ada tanda-tanda. Dia memang ikan tanda semua pergi kat dia lah. Alright. Ada joget-joget. Ada joget-joget. Habis anggut-anggut tanda pun tak ada. Tak ada. Berat je. Mancing ni je yang ni. Gila. Tu dia. 2 ekor. Patutlah. Double tebal bibir. Mantap. Alright. Ada manis lagi kita update. So, Oi, tampuk. Sero. Hai, kita tak tahu. Oish. Lawan pun. Mantap sekali. Lawanan. Ada rekod ke? Ada redor. Oh, sorry dah lama tak bawa ni. Mantap sekali. Ji. Alhamdulillah. Tu dia tebal bibir. Ada telur ke? Mantap. Telur dia tu mahal tu. Padu sekali, alhamdulillah. Rezekinya. Alright. Mayong. Woo! Tekan bawah melayang-layang apa lagi? Woi, color dia macam lain. Color dia lain, An. Kalau dia lain. Alhamdulillah. Bocor. Dia dah makan dalam, An. Boleh angkat. Boleh. Alhamdulillah. Apalah disautnya bocor. Tembus. Aduh. Ngam kat situ. Sian dia. Dia cakap saya belum cukup saiz lah nak disaut bang. Oh, mantap lah. Ambil angin dia. Makan yang lain macam. Kat bawah baru kita makan. Alhamdulillah. Rezekinya manis sekali. Dia punya hentak dia tu macam duri. Macam tu kita ketepikan dulu. Yalah. Iya kalau dah hentak macam itu, tak lain tak bukan. Dia.
Okey, ada yang manis lagi kita update. Time pesen ni. Dia. Mantap. Ada tanda. Tanda dia dah datang. Kumpul. Mata kail yang aku baru beli tadi. Okeylah. Ada manis kita update insya-Allah. Oh. Macam panjang ya. Oh, mantap. Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah. Padu lah. Padu dia. Masing-masing padu. Aku je tak padu. Okey. Ada yang manis lagi kita update insya-Allah. Adakah duri-duri cinta? Taklah. Duri. Oh, ketam bersama iwak kekek. Alhamdulillah. Ada yang manis. Okey. Ketam betina sedap sekali. Ada yang manis lagi kita update insya-Allah. Kalau besar ada. Padu lah. Masing-masing dah dapat tanda-tanda manis. Oh, nampak. Alright, ada yang manis lagi nanti kita update insya-Allah. Oh. Padu lah dia. Oh. Power lah. Dia rasa dia pegang lah Alif punya alat dia. Bukan An. Pancing ni kan dah berapa lama dah tak bawa ni. Sama dua-dua kan. Dua Perang. pancing tu yang pakai tu kan. Angin. Power lah. Oh. Lari macam itu. Dia tadi dari raketan tu. Dia punya kelajuan dia tu. Dia ni lah ni misai keras tu memang kuat dah. Dia dah main lajak daripada raketan. Power lah. Dia mula dia dah makan telur ni. Alright. Dia mari cik abang. Alah, dia bocam tu. Dia kenal? Manalah tahu dah dekat-dekat nanti tak kenal. Aku tadi dah dekat-dekat tu betul jadi jenap. Corner kan? Oh, ada juga ni. Ha? Oh, fish. Oh, lain ha? Kena apa je ke? Kena apis ke? Wah, tu kena api. Kena gulung bawah habis. Gulung kau tunduk. Apa je pergi sana. Oh, lemak panjang. Oh, 9. Milang ke duri? 9. 9. Ha, tu. Oh, kau mancing ikan 9 je. Main cap kau. Ha, mana lari? Mantap. Jangan main-main ni bang. Ni kalau kena ni bang jangan tertidur. Balik ni. Ada yang manis lagi nanti kita update insya-Allah.
Ada? Belum? Oh, belum lagi lah. Nanti kalau ada, kita update. InsyaAllah. Aku dah tak ada lubang. Dah sama kita ni nak longgarkan kau pun tak jumpa lubang. Ya ke? Habis dah. Nak tebuk manual tak? Dah habis dah. Hujung. Apa ni? Tukar ke? Ya. Ya. Oh. Tukar dia di malam hari. Oh, kecil. Adalah manisnya. Alright. Masih lagi kita update lagi, insyaAllah. Hilang. Allah, lepas lagi. Alright. Lucut. Ada yang manis lagi, nanti kita update. Gendang dia duri lah. Bukan. Alhamdulillah. Ini tambak ke? Ui, Oh. Wow, amazing. Mantap. Inilah sedap ni. Ses-ses macam gini. Biasa kalau besar macam ni dah mengelupur ni. Oh, kena belah atas ni. Itulah. Ini aku ingat duri tadi. Gelupur dia. Gedeg-gedeg. Ada kalau besar ni dah ni apa tu? Dia punya menggelibas ni. Tadi sebenarnya duri ni dia dah sampai sini dia bertukar. Alhamdulillah. Mantap. Sedap. Lagi. Alright, ada yang manis lagi, nanti kita update, insyaAllah. Ada. Bila masa ada. Tukar ni. Naik. Ya, naik. Sekup. Oh. Alhamdulillah. Saiz sikit besar. Alright, ada yang manis lagi, nanti kita update, insyaAllah. Ada yang makan. Hilang. Oh, kekek ke? Ya. Saiznya tidak besar. Okey. Tak ada yang manis lagi, nanti kita update.
Ayah. Sendi ni kau tengok. Ke atas. Naik. Makan dalam pula tu. Buat jet pula tu. Okey. Okey, ada yang manis lagi nanti kita update insya-Allah. Apa? Duri. Tapi macam Bukan. bukan macam dia. Kadang dia menyamar. Kadang tak. Kita tengok dia lah. Patah balik ke? Oish. Ini petanda ni. Itu tanda hari sudah mau siang. Tak ada ni. Hilang. Biasa tanda kalau depan ni dia dah tekan. Ni memang dia tekan. Ya juga. Okey. Ada yang manis lagi nanti kita update insya-Allah. Kena apa tu? Tahu dah cubit-cubit. Hilang. Hilang. Itulah aku ni banyak main. Lucut lah. Oh, ada. Oh, dia ikut je. Mantap. Glamorous. Dah habis rupanya. Kena tambah lah. Tambah dulu lah. Stop. Okay. Ada yang manis lagi nanti kita update insyaAllah. Sarapan pagi. Petanda yang manis bersama duri. Habis. Wah, alhamdulillah. Tanda-tanda manis di pagi hari. Alright. Ada yang manis lagi nanti kita update. Cuaca mendung hari ni. Tandanya nak hujan. Alright, okay. Nanti kita update lagi Okey. Dah siap-siap kemas. Sesi mancing di rakit di sini tamat. Kita kemas nak balik. Masuk kerja pula. Okey. Kita tengok hasil lah. Cuaca pun tengah mendung ni. Harap tak hujan lah. Sebab ada trip orang mancing naik lagi pagi ni. Ini dia hasil kita. Oh, sisik dah masuk jenap. Musim jenap agaknya. Dah habis. Itu daun baru ke daun kecil? Yang baru kita baru. 10 jari bosku ni. Mantap. Itu saja. Oh, Power champion hari ni. Pun boleh juga. Bantal emas. Alright. Jumpa lagi di next trip. InsyaAllah.